Pergi ke tidak? Kalau kita pergi, kita mesti berjaya. Kalau kita kena tembak, maksudnya kita kalah belum berjuang. Kabinet ataupun Kongres tidak sahkan. Kongres menenggah melarang sebab F-35 telah jatuh 4 biji. Iran kata 10. Dan sampai hari ini Amerika masih tak percaya. Tak ada, dia kata F-35 dia tak pernah ditembak. Kita tunjuk gambar tadi. Dia tak percaya. Dia kata ini gambar tipu. Tetapi mereka takut walaupun tipu. Ini harus kita guna untuk bom Iran atau tidak? Akhir sekali mereka bincang, Kongres tidak benarkan. Tetapi demi maruah, Israel minta Pak Cik tolong juga. Maka jalan yang selamat dipilih oleh B2 untuk bom Iran. Ini jalan dia. Jalan yang orang penakut. Tentera tahu dia pilih jalan penakut. Takut kena tembak tengah jalan. Dan dia segera menembak sasaran nuklear Iran. Kononnya nuklear Iran. Ini dia tunjuk. Sudah tembak, terus balik. Terus balik ke mana? Washington. Takut kena tembak tengah jalan. Terus balik ke Washington. Tak tengok dah hasil. Kena, tak kena, tak kaya sadar. Balik terus ke Washington. Berlabuh di Washington. Dan dia kata 3 tempat yang kami telah, Amerika telah tembak. Dia siapkan gambar. Termasuklah F-14 yang kami telah hancurkan. Dan terima kasih Pak Cik kerana tolong kami. Terima kasih Pak Cik berkali-kali. Maka kami telah menang, kata Israel. Iran telah hancur dan nuklear Iran telah berakhir. Kami selamat sekarang sebab Iran telah dihancurkan. 3 tempat, 3 reaktor nuklear kononnya telah dihancurkan di Fordo, di Natas dan di Isfahan. Ini berita yang dikeluar seluruh dunia. Kemudian Iran mengatakan, saya tunjuk gambar yang kamu serang. Yang kamu serang itu dummy. Tak ada apa-apa. Yang kena pintu terowong. Tak ada apa yang kamu kena. Kamu sangka kamu telah menembak kawasan nuklear kami. Bukan nuklear pun, alat untuk kami simpan uranium betul, tapi kami bawa lagi lama dah. Itu kosong. Tempat kosong. Kata Iran. Tuan-tuan boleh percaya yang Amerika atau Iran? Saya surah kata tuan. Ini disiapkan oleh Iran. Yang ditembak oleh Amerika ialah pintu. Bukan masuk dalam apa. Ke dalam pak masuk. Dia kata dia masuk 300 kaki ke bawah. Pintu rumah aja masuk. Yang tunjuk kali Iran. Tak ada apa yang kena. Dan kami telah bawa lama lagi. Itu dummy. Sebagaimana Iran, sebagaimana Saddam Hussein buat dummy di bom bertalu-talu oleh mereka, rupanya dia bom plastik. Cerdik juga Saddam. Habis. Bom Amerika hanya bom dummy. Sekarang dilakukan Iran bom dummy, tapi dia telah melolong ke seluruh dunia bahawa kami telah tamatkan sejarah nuklear Iran. Dunia telah selamat. Dan inilah yang disebut bahawa Iran mengeluarkan berita bahawa tidak ada apa-apa yang berlaku. Uranium kami masih intact dan tidak ada bocor sedikit pun gelombang ataupun tidak ada sedikit pun yang bocor daripada simpanan yang kami simpan uranium untuk tujuan kebaikan. Perdana Menteri Israel pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Jerusalem Wailing Wall, menangis di situ. Terima kasih pada Tuhannya bahawa memberi kemenangan kepada Israel. Kononnya dia sudah menang. Untuk tunjukkan bahawa dia lakukan telah menang, mereka telah menolongnya, dan dia memuji-muji sekali lagi Uncle Sam. Tetapi mereka mengutuk Trump sebab Presiden tidak boleh istiqlal perang. Yang boleh mengistiqlal perang hanyalah Kongres.
Dari segi perlembagaan Amerika, mereka telah belok pada perlembagaan mereka sebab Presiden tak ada hak untuk isytiharkan perang. Azan silakan. Mereka. Dan kata Iran, US bukan saja bom Iran tetapi dia bom mencabul perlembagaan bangsa bersatu. Okay, alhamdulillah. Without lies, Zionism